RCI tabung haji. Apa sebenarnya yang berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke podcast saya Konti Sejagat bersama dengan anda. Jangan lupa untuk subscribe, berikan sokongan kepada saya insya-Allah. Hari ini kita tak nak bercakap lebih. Kita nak bercakap tentang satu isu yang sangat besar. Bukan sekadar isu politik, bukan sekadar isu kerajaan atau bukan sekadar isu peribadi. Tapi isu yang melibatkan wang rakyat, wang pendeposit dan sebuah institusi yang sangat dekat dengan kehidupan umat Islam. Terutamanya di Malaysia ini. Kerana tabung haji hari ini mempunyai persoalan yang besar. Apa sebenarnya yang berlaku dalam tabung haji sehingga kerajaan terpaksa menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja. Dan selepas laporan RCI yang telah didedahkan kepada rakyat, semua mula bertanya, siapa yang sebenarnya perlu bertanggungjawab ni? Itulah persoalan-persoalan daripada rakyat Malaysia. Pertama sekali, kita kena faham apa itu RCI. RCI ialah Suruhanjaya Siasatan Diraja. Ia bukan audit-audit biasa, ia bukan laporan politik. Ia Suruhanjaya ini ditubuhkan dengan perkenan yang di-Pertuan Agong pada 20 Januari 2022 untuk menyiasat isu berkaitan pengurusan dan operasi tabung haji itu sendiri. Laporan itu kemudiannya disiapkan dan akhirnya diumumkan kepada rakyat Malaysia pada tarikh 29 Julai 2026. Jadi kita bercakap tentang satu laporan yang sangat serius dan skopnya melibatkan tempoh antara 2014 hingga 2020. Ini bermakna kita perlu melihat isu ini secara menyeluruh. Bukan hanya bertanya kerajaan siapa yang salah. Tetapi kita perlu bertanya apa yang berlaku, siapa yang membuat keputusan dan mengapa sistem membenarkan perkara ini berlaku. Rakyat gusar sudah pasti pendeposit gusar. Antara dapatan paling penting RCI ialah mengenai campur tangan politik dalam pengurusan tabung haji itu sendiri. Laporan RCI mendapati pelibatan ahli politik dalam pengurusan tabung haji, khususnya antara 2014 hingga 2018. Ia menimbulkan kebimbangan terhadap kredibiliti institusi tersebut. Bagi saya, ia merupakan persoalan paling besar. Kerana tabung haji bukan sebuah syarikat politik. Ya. Tabung haji ini ialah institusi amanah. Rakyat menyimpan duit di sana kerana mereka percaya bahawa duit itu akan diurus secara baik, diurus secara profesional. Jadi, apabila keputusan keuangan dipengaruhi oleh pertimbangan politik, persoalannya bukan lagi siapa yang salah ni. UMNO ke? Perikatan Nasional ke? BH ke? Itu bukan persoalannya. Sistem tadbir urus kita cukup kuat untuk melindungi wang deposit daripada kepentingan politik. Ia harus kekal bersih. Itu yang penting yang rakyat nak tahu. Kita masuk kepada isu pelaburan RCI yang mana telah mencadangkan supaya 14 keputusan pelaburan terdahulu menjalani audit forensik. Kerana pelaburan-pelaburan tersebut dikaitkan dengan kemesyaratan nilai aset yang signifikan. Antara pelaburan yang disenaraikan itu adalah termasuk Plantation, Emerald, Westspring Worldwide, Deru Semangat, Turik Resources, Abraj Putrajaya Perdana, TH Plantation, TH Properties, TH Hotel and Residence, Alam Maritim, TH Marine dan FGV. Sekarang saya nak kita berhenti sekejap. Bayangkan 14 keputusan pelaburan itu memerlukan penelitian forensik. Ini bukan lagi persoalan kecil. Kita bercakap tentang bagaimana keputusan dibuat. Siapa yang menuluskan? Apa penilaian yang dibuat oleh mereka? Adakah terdapat konflik kepentingan
Dan yang paling penting, adakah keputusan tersebut dibuat demi kepentingan pendeposit yang ada? Iaitu pendeposit di tabung haji utamanya. Jika anda lihat creative accounting, kemudian timbul satu lagi istilah yang sangat menarik yang dibincangkan mengenai RCI ini. Untuk makluman, creative accounting dalam bahasa mudahnya, cara angka kewangan dipersembahkan atau dinilai sehingga keadaan sebenar itu, sesuatu itu aset atau kedudukan kewangan boleh kelihatan berbeza daripada realiti ekonomi. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan besar. Kalau sebuah institusi nampak untung atas kertas, tetapi sebenarnya mempunyai masalah yang besar terhadap nilai asetnya, adakah kita boleh mengatakan institusi itu benar-benar sihat? Inilah sebabnya tadbir urus dan piawaian perakaunan sangat penting. Kerana pendeposit biasa ini tidak mungkin memeriksa satu persatu pelaburan tabung haji. Mereka hanya ingin tahu perkara itu adalah, saya ni simpan duit saya percaya tabung haji akan jaga duit saya. Itu kepercayaan Mak Lima, Mak Ja, Abang Long, Kak Long. Dan kepercayaan pendeposit ni, kemudian kita nak sentuh isu hibah. Hibah ini merupakan antara perkara yang paling sensitif bagi pendeposit. Apabila tabung haji mengumumkan agihan keuntungan, rakyat melihat sebagainya tanda institusi tersebut sihat. Tetapi RCI turut meneliti bagaimana pertimbangan politik boleh mempengaruhi keputusan keuangan, termasuk kadar agihan keuntungan dan mengenai kos berkaitan haji. Maka kita perlu faham satu perkara. Hibah yang tinggi tidak semestinya bermaksud institusi itu mempunyai asas kewangan yang kukuh. Yang penting ialah, adakah keuntungan itu benar-benar wujud? Adakah aset dinilai secara munasabah? Adakah rizab mencukupi? Dan adakah keputusan tersebut mampan untuk jangka masa yang panjang? Rakyat gusar, sabar. Ada cerita dan jalan dia. Di sini saya rasa kita perlu matang. Jangan gunakan RCI ini hanya untuk menyerang UMNO, menyerang kerajaan, menyerang yang lain-lain. Jangan gunakan RCI ini hanya untuk menyerang kerajaan lama. Dan jangan gunakan RCI ini untuk menyerang mana-mana pihak peribadi dan sebagainya. Kerana kalau kita jadikan isu ini sekadar isu salah orang dulu, salah peribadi ini, kita tidak belajar apa-apa. Persoalan sebenarnya ialah bagaimana kita memastikan perkara yang sama tidak berlaku lagi. Itu yang lebih penting. Kerana kerajaan boleh berubah, Perdana Menteri boleh berubah, menteri-menteri pun boleh berubah, boleh bertukar. Ahli lembaga pengarah, ahli lembaga dalam itu pun boleh berubah. Tetapi sistem mesti kekal kuat. Kita pergi kepada kerajaan hari ini. Kerajaan telah memutuskan laporan RCI didedahkan kepada umum dan perkara berkaitan penemuan laporan itu akan diteruskan melalui saluran penguatkuasa. Biar penguatkuasa buat kerja mereka. Perlu disususi dengan siasatan-siasatan yang terperinci tindakan penguatkuasa jika terdapat asas-asas yang kukuh. Kerajaan sekarang berdepan dengan satu ujian, tidak dinafikan. Kerajaan benar-benar akan mengambil tindakan. Betul ataupun tidak? Kita harapkan begitu. Atau kita akan berhenti pada tahap, RCI sudah keluar. Parlimen dah bahas. Rakyat sudah tahu. Kemudian semua senyap. Tidak boleh. Kalau ada kesalahan jenayah, kita siasat. Kalau ada pelanggaran undang-undang, kita dakwa. Kalau ada kelemahan sistem, baiki. Kalau ada konflik kepentingan, kita dedahkan. Dan kalau ada individu yang terbukti bertanggungjawab, jangan kira dia parti dari mana, jangan
kira kedudukan dia, jangan kira siapa kawan atau siapa lawan. Undang-undang mesti berjalan dengan tuntasnya. Kita berharap semua mendengar segala berita dengan baik. Saya rasa pendeposit tabung haji sebenarnya tidak mahu perang-perang politik ini. Mereka mahu 3 perkara. Pertama, duit mereka selamat. Kedua, pengurusan haruslah profesional. Ketiga, mereka mahu tahu kebenaran. Itu saja. Pendeposit tidak mahu tahu siapa menang dalam debat dekat parlimen ni. Siapa mereka mahu tahu duit aku ni selamat atau tidak ni. Mereka tak nak tahu. Tabung haji kukuh atau tak ni. Pelaburan dibuat secara profesional ataupun tidak ni. Kalau ada orang melakukan kesalahan, adakah dia akan dikenakan tindakan? Itu rakyat di bawah tanya sekarang. Terutama pendeposit-pendeposit. Kerana berkaitan dengan kepercayaan. Dan bagi saya ini adalah pengajaran yang paling besar daripada RCI, tabung haji. Kerana institusi amanah ini tidak boleh menjadi alat politik. Ya, hari ini kita bercakap tentang tabung haji. Tetapi prinsip ini sebenarnya lebih luas. Mana-mana institusi yang menguruskan wang rakyat mestilah mempunyai tadbir urus yang kuat. Pengurusan yang profesional. Audit yang sudah tentu kenalah telus. Mekanisme konflik kepentingan dan pengawasan yang bebas. Kerana apabila politik masuk terlalu jauh ke dalam pengurusan kewangan ni, ia akan menanggung akibat, yang akan menanggung akibat akhirnya bukan ahli-ahli politik. Rakyat yang akan menanggung akibatnya. Pendeposit akan menanggung akibatnya, ketidakkepercayaan kepada tabung haji. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, RCI tabung haji bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Ia adalah cerita tentang masa depan kita semua. Kita boleh berdebat siapa yang salah. Kita boleh berdebat kerajaan mana yang bertanggungjawab. Kerajaan dulu, kerajaan sekarang, kerajaan tengah. Kita boleh berdebat mana-mana yang cuba mengambil kesempatan. Tetapi, jangan sampai kita lupa persoalan yang paling penting. Bagaimana kita hendak memastikan wang rakyat tidak lagi terdedah kepada kelemahan tadbir urus ni dan campur tangan politik yang ada. Kerana tabung haji bukan milik UMNO tau. Tabung haji bukan milik Pakatan Harapan. Tabung haji bukan milik Pakatan Nasional, bukan milik Persatu, bukan milik mana-mana menteri pun sekali. Tabung haji adalah amanah untuk pendeposit dan amanah tidak boleh dipolitikkan. Pandangan saya mengenai RCI tabung haji ni, kalau anda setujulah, anda boleh letakkan komen di bawah sana. Kalau anda tidak setuju pun tidak apa. Kita bincang. Tetapi satu perkara yang saya harap kita sama-sama setuju. Kalau wang rakyat diamanahkan kepada kita, kita wajib menjaganya dengan amanah. Itu satu tanggungjawab yang paling besar. Untuk rakan-rakan politik, ahli-ahli politik di luar sana, usah anda bermain perkara ini untuk mendapat persepsi daripada rakyat untuk undi anda. Jika perkara ini betul-betul perlukan pengadilan, kita buat betul-betul. Kerana ia melibatkan 10 juta rakyat pendeposit yang ingin ke Tanah Suci dan tiba-tiba ada pemimpin-pemimpin di Malaysia ini membuat satu perkara, ya betul, tidak ada perkataan sakau, tapi siasatan diraja ini menyatakan perkara-perkara yang penting dengan pelaburan-pelaburan yang tidak ada keuntungan. Macam mana berniaga tidak ada keuntungan? Macam mana pembahagian hibah dan sebagainya. Rakyat nak tahu dan titah yang di Pertuan Agong pun sudah jelas sila siasat hingga ke lubang cacing. Semalam ada ahli Dewan di Parlimen keluar Dewan kerana tidak mahu berbahas tiada Perdana Menteri. Sedangkan ada menteri yang berada dalam itu untuk sedia berbahas bersama dengan semua ahli Parlimen.
Jangan politikkan isu ini. Di manakah amanah anda untuk bersama di dalam Dewan? Rakyat melihat aksi keluar Dewan semalam ibarat seolah-olah macam tidak serius untuk bersama-sama membincangkan, berbahas perkara yang penting untuk umat Islam. Sama-sama kita renungkan, sama-sama kita berfikir dengan lebih baik. Saya Mizan Adli Muhammad Noor. Jika anda minat konten sedekat ini, tolong subscribe. Dan insya-Allah dalam episod akan datang, saya akan bersama dengan anda. Cerita-cerita politik semasa. Cerita ini kita sampaikan dengan fakta dan dengan santai, tak ada menekan-nekan. Jumpa lagi. Pada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan dan jangan marah-marah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.